Ustaz akan kongsi pada tuan-tuan semua, itu satu amalan dia panggil Wang Sang Surya. Kenapa Ustaz panggil Wang Sang Surya? Surya itu tahu tak? Surya adalah matahari kan? Surya itu bahasa dalam bahasa Sanskrit dia panggil Surya. Dalam bahasa kita dia panggil matahari. Ada matahari kan? Jadi kalau amalan ni, amalan yang Ustaz kongsilah amalan dia dilakukan pada waktu matahari terbit. Waktu matahari terbit. Ni terbit matahari ni penting tu semua. Kalau tuan-tuan nak belajar, itu Ustaz beritahu tuan-tuan, kalau tuan nak belajar satu ilmu lah, paling bagus sebab tu guru-guru ni suruh kita datang pagi. Datang pagi, awal-awal pagi, waktu matahari naik tu. Waktu matahari naik tu dah, masa tu dah. Dan Ustaz tengok mana beberapa guru Ustaz termasuk bapa sedang atuk sepupu Ustaz. Atuk sepupu Ustaz, dia kata kalau mu nak belajar ilmu ngaku, mu mari. Mari pagi datang. Mari pagi, maksudnya pagi-pagi Ustaz sampai dah semua, masa tu matahari tengah naik. Surya tengah naik, menunjukkan energinya. Energinya kuat. Dia bertamsil lah. Masa setiap ilmu yang kita belajar tu, energinya kuat. Jadi ini Ustaz nak kongsi pada tuan-tuan semua, bagaimana tuan-tuan nak raih energi rezeki tuan-tuan, iaitu dengan waktu surya. Yang mana amalan ni hendaklah diamal sebelum terbitnya sebelum terbit masa matahari sedang naik. Sedang naik tu, dan ataupun di pagi hari tuan semua, ataupun sebelum kita beraktiviti, sebelum pergi jogging ke, sebelum pergi sebelum pergi menyangkul ke, sebelum pergi ke pasar ke, semua kita buat amalan. Amalan ni tak payah mudah saja, dan tetapi tuan-tuan, dengan amalan ni tuan-tuan, maka akan mencanakkan rezeki anda, akan membanyakkan wang untuk anda kalau anda mengamalkan. Sebab kita panggil rezeki wang sang surya, sebab dia boleh mendatangkan wang dengan waktu surya naik, insya-Allah. Dan juga di samping itu juga tuan-tuan semua, sewaktu anda nak tidur pun amalan ini hendak diamalkan, tuan-tuan, sewaktu tidur, yang mana kalau anda amalkan sewaktu nak tidur, maka ia dapat mengabulkan segala hajat anda dan memudahkan segala urusan-urusan kehidupan anda. Ini kita penting tuan-tuan. Itulah panggil wang sang surya. Jadi kalau anda nak wang anda banyak, wang banyak, dan juga anda nak rezeki anda banyak, tuan semua, jom join Ustaz pada 18.4 ni dalam rezeki ataupun wang sang surya. Anda boleh tengok sendiri, duit anda akan banyak. Betul Ustaz kita bukan bohong. Betul tuan-tuan, amalan telah diamal oleh guru-guru hebat semua, yang mana mereka dapat mendatangkan wang. Bukan wang gaib ni, bukan gaib. Maksudnya boleh mendatangkan wang dan dengan cara amalan sewaktu matahari sedang naik. Insya-Allah. Kita jumpa pada 18.4 jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.